Coklat moist. Yang ini Super Naim. Abang brother Naim ni, dia sebelum ni dia ada menjaga dekat Night Packet dengan harga portion macam ni RM10. Besar macam ni RM10. Kenapa dekat Ion besar RM10, yang ni kecil RM10? Kelak dia tak adalah banjir sangat. Tapi kita rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa cakap. Sekarang ni brother Naim dia menjaga dekat tapak nak masuk simpang family store Bukit Rambai. Kita mulakan. Suapan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh. Apa pahit rasa dia? Suapan yang kedua. Bagi aku pahit tu, dia tak manis tau. Dia tak ada rasa manis. Suapan yang ketiga. Aku cuba lagi. Dia punya kek ni macam kuih raya. Kalau kau gigit tak habis, dia melekat dekat bibir. Suapan yang keempat, aku cuba lagi. Aku dah confirm. Memang dia punya coklat ni tak manis. Suapan yang kelima. Betul lah pahit lah. Ujung-ujung, tapi tak ada pahit sangat. Suapan yang keenam aku cuba lagi. Okay. Dia punya kek lembut. Dia punya kek ni lembut. Memang lembut. Orang tak ada gigi. Kalau kemang-kemang habis. Tapi pastikan ada sistem air. Sebab dia ni jenis kemang-kemang melekat. Kita cuba untuk suapan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit ah. Pahit. Tapi dia punya coklat ni tawar. Tak ada manis. Punya coklat dia manis, dia tak ada strong mana. Dia punya rasa dia tak ada strong mana. Tapi kalau orang tanya aku, dengan portion harga RM10 macam ni berbaloi ke tak berbaloi, bagi aku berbaloi lah. Kau buka sini. Jumaat 3 sampai 6.30. Hari Jumaat 3 petang sampai 6.30 petang. Satu hari 12 sampai 6.30. Tempat yang sama ke? Tempat yang sama. Tu Family Store Bukit Rambai, nampak? Ni laluan dia ni. Ni ada Coklat moist RM10.